Nek. Wimin. Assalamualaikum. Salam. Lama tak jumpa kau. Kau apa sekarang tu? Ya. Dah bos. Semalam dah keluar 5K. Hari ni target 20 kot. Hari ni target 20. Hari ni target 20 kot. Baik, saya datang. Wimin, kau apa sekarang? Lama tak nampak dah. Sarah, awak dah masuk dalam meeting belum? Boleh bagi saya fokus untuk bulan ni? Wih, dah masuk waktu ni. Kita solat dulu je, Min. Kau gerak lu. Aku ada meeting ni. Jaga aku sampai. Puan, yang macam mana Puan yang pasal projek tu Puan? Assalamualaikum tuan. Tuan ada masa 5 minit tak? Tak ada. Saya tak minat-minat. Cuma sekali ini bukan sedekah tuan. Saya daripada Ihsan Korban. Sebenarnya tuan dalam hidup ni Allah dah bagi kita macam-macam rezeki tuan. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hasil macam tuan kan. Takkan kita nak berkira atas satu perkara yang Allah sendiri dah galakkan tuan. Lagipun tuan, dengan 350 tu je tuan dah boleh ambil bahagian dah. Kita pula janjikan kalau tuan tak dapat gambar atau video, kita pulangkan balik duit tuan. Macam tuan. Tapi saya risau tak cukup hujung bulan ni Tuan. Nak bayar kereta lagi, komitmen saya lagi Tuan. Tuan. Sebenarnya tuan dalam hidup ni, kalau kita kejar cukup tuan, sikit pun cukup tuan. Kalau kita kejar banyak, maka banyak tu pun belum tentu cukup tuan. Macam ni kita nak kejar cukup tu dengan kita buat korban lah tuan. Betul tak? Tuan, saya rasa saya nak dengar cakap Tuan. Saya dah insaf. Saya nak korban sekarang juga. Okay, lock tuan Okay, lock. Jom. Raikan korban dengan Ihsan Korban. Korban dengan tenang, tanpa was-was.